Sejak kecil, saya tinggal di pinggir Subang Jaya. Di sebuah rumah teres 2 tingkat yang berbau pencuci kain dan bau nasi lemak yang digoreng pada waktu pagi. Kotak surat kami di luar rumah sentiasa sengit sedikit. Seolah-olah ia juga sudah lelah berdiri tegak. Di dalamnya tinggal ayah, ibu, abang kembar saya Naim, dan saya. Orang selalu memberitahu ibu bahawa mendapat anak kembar adalah satu rahmat. Ibu akan tersenyum sopan dan menjawab, "Ya, mereka memang mencabar." Tetapi jauh di lubuk hati, beliau dan ayah sudah lama memutuskan tangan mana yang patut dipegang. Naim adalah budak emas. Dia mendapat edan dalam semua mata pelajaran. Dia yang ayah panggil si genius kecil kami. Saya pula Aisyah, si gadis yang gemar memanjat pokok, mengelecek bola sepak hingga senja, dan membawa pulang anak kucing terbiar. Keputusan peperiksaan saya baik, tetapi tidak pernah cemerlang. Ayah dan ibu bercakap tentang piala anugerah pelajar cemerlang Naim seolah-olah ia pingat Olimpik. Piala-piala sukan saya pula mengumpul habuk di belakang almari. Kerana ibu tidak mahu serabut di atas para hiasan. Pada hari lahir kami yang ke-14, jurang antara kami terasa seperti jurang besar. Naim diraikan dengan majlis di ruang tamu belun. Kek dari kedai roti terbaik di Shah Alam. Dan setiap kawan sekolah dijemput. Ibu meluangkan masa berhari-hari merancangnya. Bagi saya, ibu berkata dia akan buat sesuatu kecil-kecilan kemudian. Sesuatu yang kecil-kecilan itu bertukar menjadi tiada apa-apa. Kawan-kawan saya yang faham rasa kekok itu menjemput saya keluar dan membawa saya makan aiskrim mint coklat chip sebagai ganti. Saya masih ingat rasa manis sejuk krim itu malam itu. Bagaimana ia meredakan rasa pedih dilupakan. Nenek Alimah, nenek saya dari pihak ibu, adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihat saya. Dia akan memandu kereta Proton Saga Biru lamanya sebulan sekali dari kawasan perumahannya di KL. Sentiasa membawa saya kuih sepit yang dibungkus dengan kertas minyak dan menyelipkan wang 10 arim ke tapak tangan saya. Seolah-olah kami bersekongkol. Untuk manisan. Khas untuk kamu, bisiknya. Kunjungan itu ibarat oksigen. Di rumah, peraturan adalah ketat, tiada kawan datang. Tiada telefon selepas pukul 8 malam. Kejar rumah sebelum makan malam. Naim boleh melanggar peraturan itu. Dia boleh tidur lewat untuk belajar. Atau keluar dengan kawan-kawan. Dan ibu bapa saya menutup mata. Saya cepat belajar. Saya tidak boleh berbuat demikian. Satu petang, semasa di tingkatan 2, saya memuat turun Instagram pada telefon Android murah saya. Ia terasa seperti pemberontakan kecil. Ibu bapa saya tahu dalam beberapa jam. Naim pasti yang memberitahu. Ledakan yang berlaku selepas itu seperti puting beliung merubik dapur kami. Wajah ayah bertukar merah padam. Ibu merentak pintu bilik tidur saya dari engselnya. Mengisytiharkan, tiada predasi selagi kamu tidak mendapat kepercayaan kami.
Berdiri di situ. Tanpa pintu. Saya rasa seperti banduan. Naim berdiri di ambang pintu. Tersenyum sinis. Dia belajar menggunakan kemarahan ibu bapa saya sebagai senjata. Jika dia mencuri 50 RM dari dompet ayah, dia akan kata saya yang melakukannya. Jika sesuatu hilang, dia akan menuding jari kepada saya. Mereka akan mempercayainya secara automatik. Di sekolah, dia mula bercakap perkara-perkara buruk tentang saya kepada kawan-kawannya. Mula-mula, saya tidak mengendahkannya sekadar gosip remaja. Tetapi kemudian, saya perasan cara mata orang berubah apabila mereka melihat saya. Perbualan terhenti apabila saya mendekat. Jemputan untuk lepak hilang begitu sahaja. Menjelang musim cuti sekolah, kabar angin itu menjadi lebih berani. Saya seorang yang ganas. Saya memukul Naim di rumah. Saya cemburu padanya. Satu hari, Naim datang ke sekolah dengan mata lebam. Saya tahu dia melakukannya, sendiri buku 5-nya terluka. Ceritanya tidak masuk akal tetapi bagi semua orang, itu adalah bukti. Guru-guru mula melayan saya seperti bom jangka. Pada suatu pagi, kawan baik saya, Laila, tidak mahu bertentang mata dengan saya di koridor. Apabila saya mengepungnya selepas kelas matematik, dia memberitahu apa yang Naim katakan. Suaranya bergetar antara kasihan dan jijik. Perut saya terasa jatuh ketika dia menerangkan pembohongan yang saya tidak pernah terfikir untuk cipta. Malam itu, saya berhadapan dengan Naim di dapur. Cahaya lampu di atas kepala berdesing, menyinari wajahnya. "Kenapa awak buat macam ni?" bisik saya. Dia tidak menjawab. Hanya mengacau mi segera di dalam mangkuknya. Kemudian, dia mendongak dan berkata, "Kau patut mereput sendirian." Rasanya seperti ditumbuk di dada. Saya terfikir untuk memberitahu ibu bapa. Tetapi saya sudah tahu skripnya. Mereka akan mempercayainya. Bukan saya. Jadi, saya berdiam diri dan cuba bertahan. Setiap hari terasa seperti berjalan melalui lorong yang penuh bisikan dan pandangan sinis. Saya duduk sendirian semasa makan tengah hari. Saya berhenti mencuba sukan. Dunia saya mengecil ke bilik saya, yang tanpa pintu. Dan beberapa jam di rumah Nenek Alimah apabila dia boleh membawa saya pergi. Semasa di universiti, kabar angin itu beribu desi tajam. Di kantin, dia baling sikat rambut ke muka Naim. Di bilik muzik, dia hempas luka ke tangan Naim. Di tempat letak kereta, dia tolak Naim jatuh tangga. Naim tidak perlu menyemarakan api secara terbuka. Dia melayang di korong dengan senyuman kecil si Marty. Jika seseorang bertanya, dia akan menyentuh lebam ungu di bawah matanya dan berkata, "Tak ada apa-apa." Tak ada apa-apa sentiasa menjadi pancingnya. Saya cuba menjadi lebih lantang daripada cerita itu. Saya datang awal dan pulang lewat. Saya menawarkan diri untuk membersihkan makmal sains.
Saya bercakap dengan lembut walaupun saya mahu menjerit. Saya fikir, jika saya tidak boleh dicela, pembohongan itu akan bosan dan pergi. Cikgu Redis menarik saya ke tepi selepas kelas pendidikan jasmani. Kamu okey, Dick? Katanya. Saya berbohong. Matanya beralih ke parut sama di lutut saya. Akibat tersalah langkah. Dia terkejut. Kalau kamu perlu bercakap dengan seseorang tentang apa-apa saja. Kemudian dia membiarkan saya pergi. Pada suatu pagi, kawan baik saya, Laila, berkata, di sebelah almari piala, saya tak nak jadi jahat. Tapi, adakah salah satu daripada cerita itu benar? Dia tidak dapat melihat mata saya. Kaca di belakangnya memantulkan desi kami yang terherut dua gadis sebaya. Tiba-tiba dari planet yang berbeza. Laila, kata saya. Cuba memastikan suara saya tidak bergetar. Dia abang kembar saya. Perkara paling teruk yang pernah saya lakukan padanya ialah makan pop tak terakhirnya. Dia ketawa terkial-kial. Kemudian dia melihat lebam di bawah mata Naim, yang bergerak melepasi kami bersama kawan-kawannya seperti cuaca buruk. Saya hampir dapat melihatnya beralih antara Aisyah yang dia kenali dan cerita yang diberikan kepadanya. Malam itu, ketika saya menolak pintu depan, bau bawang tumis menerpa wajah saya. Ibu sedang memasak dengan berita di televisyen dipasang perlahan. Tolong hidangkan, katanya tanpa bertanya khabar. Abang kamu perlu belajar. Jangan ganggu dia. Naim masuk dengan buku teks terbuka dan beberapa kesan merah samar yang baru pada lengan bawahnya. Seolah-olah dia bersandar pada pagar berduri. Ibu mendesis. Apa yang berlaku? Dia hanya mengangkat bahu. Tak ada apa-apa. 2 hari kemudian, saya dipanggil. Pengetua Encik Razlan mahu berjumpa dengan kamu, kata Cikgu Delima, guru bahasa Inggeris. Memegang slip merah jambu itu seperti bendera menyerah kalah. Dia minta Naim pun datang. Perjalanan ke pejabat terasa jauh. Di dalamnya, Naim duduk di kerusi kulit. Tangannya terlipat. Wajahnya seperti gambar dalam risalah tentang pemuda harapan negara. Ayah dan ibu duduk di sofa. Ibu memegang tisu. Ayah kelihatan seperti patung manusia yang terlalu marah untuk berkedip. Terima kasih kerana datang, kata Encik Razlan. Kami telah menerima beberapa aduan. Semua bohong. Saya tersembuh. Mari kita bergila-gilir, katanya. Naim, kenapa kamu tidak mulakan dengan memberitahu kami apa yang berlaku di rumah? Naim menarik nafas. Memang susah, katanya, dan menundukkan kepala. Saya rasa dia tertekan. Dia? Ayah menyergah. Kamu maksudkan kakak kamu? Kakak saya, kata Naim. Dia tertekan kerana cara ibu bapa kita. Dia membiarkan ayah itu tergantung dengan penuh seni.
Dan kemudian dia lepaskan pada saya. Ibu mengeluarkan bunyi seperti udara keluar dari belon. Anakku yang malang. Tunjukkan padanya, kata ayah. Naim menyentuh lebah matanya yang telah pudar menjadi kuning dan kemudian mendedahkan lengannya dengan cala seperti rose bushang. Saya tahu bukan cala rose bas. Saya dapat melihat corak garis yang lurus. Cara ia dikesan pada sudut tertentu kuku jari apabila anda melukainya sendiri. Boleh saya bercakap? Tanya saya. Sekejap lagi, kata Encik Razlan lembut. Dia berbohong. Kata saya. Dia telah berbohong selama berbulan-bulan. Naim tak berbohong. Kata ayah. Seolah-olah ia adalah fakta yang dicetak dalam manual. Kalau kamu nak bukti. Kata saya. Tangan saya menggeletar. Lihat corak lebamnya. Lihat buku 5-nya. Ia muncul selepas dia berkurung dalam biliknya selama sejam. Dia menciptanya sendiri. Dia menyakiti dirinya sendiri. Ibu terkejut. Kejam. Bisiknya. Memandang saya seolah-olah saya baru menumbuhkan tanduk. Cukup. Kata ayah. Saya takkan duduk di sini dan dengar anak perempuan saya mereka-reka cerita misteri perubatan untuk menutup kelakuannya. Encik Razlan. Saya merayu. Saya tak nak bersikap dramatik. Tetapi ini tidak benar. Saya tidak pernah menyentuhnya. Tidak sekalipun. Encik Razlan memintal jari-jarinya. Kami tidak memandang ringan dakwaan buli. Katanya. Kami juga tidak memandang ringan tuduhan palsu. Tetapi ada banyak aduan. Aduan tentang apa yang orang fikir mereka lihat. Selepas dia menunjuan mereka lebam yang dia sendiri buat. Memandangkan banyaknya kebimbangan. Katanya. Kami akan mengeluarkan penggantungan 10 hari. Ini adalah sementara. Untuk pemulihan. Bukan hukuman. 10 hari. Ulang ibu. Seolah-olah nombor itu adalah nama malaikat yang akan menjaga rumah kami selamat. Saya rasa bilik itu condong. Kamu gantung saya untuk sesuatu yang saya tidak lakukan? Kami perlu memikirkan keselamatan semua pelajar. Katanya. Ayah berdiri. Lega. Akhirnya. Katanya. Seseorang mengambil serius perkara ini. Saya diarah menyerahkan kad pelajar. Di tempat letak kereta. Kesunyian itu berat. Kamu telah memalukan keluarga ini. Kata ayah sambil menghidupkan enjin. Kamu telah memalukan abang kamu. Kamu telah memalukan ibu kamu. Memalukan? Kata saya. Saya berjalan di koridor itu sendirian selama berbulan-bulan. Bagus. Katanya. Memberi kamu masa untuk berfikir. Setibanya di rumah. Ayah terus ke bilik saya. Merentak beg pakaian dari rak atas. Kemaskan barang. Katanya. Tanpa memandang saya. Kamu akan tinggal dengan nenek kamu buat sementara waktu. Sementara waktu?
Ulang saya. Selagi perlu. Katanya. Menyumbat stoking ke dalam beg. Naim bersandar di ambang pintu. Keningnya terangkat. Dia akan suka. Katanya. Dia boleh dapat privasi yang dia nak. Oh. Tunggu. Dia menyeringai ke arah kesan engsil di dinding. Dia tak biasa dengan pintu. Ibu menengkingnya. Yang mungkin satu-satunya perkara baik yang dia lakukan untuk saya hari itu. Tolong. Kata saya kepada ayah. Ayah berhenti mengemas. Memandang saya. Matanya berwarna coklat berlumpur yang sama dengan saya. Tetapi tiada secebis pun diri saya di dalamnya. Kamu bukan mangsa di sini. Katanya. Abang kamu yang mangsa. Sesuatu dalam diri saya cuba mengeras. Saya memikirkan tangan Nenek Alimah. Bagaimana dia menepuk tali pinggang keledar apabila saya masuk ke dalam perutun saganya. Untuk manisan. Khas untuk kamu. Tiba-tiba terlintas. Perkara paling manis di dunia sekarang mungkin sebuah bilik dengan pintu. Ayah meletakkan beg pakaian di ruang legar. Telefon nenek kamu. Katanya kepada ibu. Beritahu dia untuk datang mengambil dia. Bukan saya. Bukan anak perempuannya. Hanya dia. Apabila perutun saga nenek Alimah masuk ke halaman. Saya berdiri. Dia masuk dengan beg tangannya terselit di bawah lengannya seperti perisai. Apa ni? Dia bertanya kepada ayah. Matanya tidak beralih. Kami perlukan risit. Kata ayah. Beberapa akibat. Dia boleh tinggal dengan kamu sepanjang penggantungan. Nenek melihat wajah saya. Melihat air mata yang kering. Kemudian kembali kepada ayah. Dia menarik nafas yang sangat perlahan. Tidak. Katanya lembut. Kemudian. Lebih kuat. Tidak. Apa yang kamu perlukan ialah berhenti melakukan kerosakan. Ibu terkejut. Ibu. Jangan ibukan saya. Kata nenek. Ambil kotnya. Tiada siapa bergerak. Sekarang. Kata nenek. Saya melihat perkara yang mustahil berlaku. Ayah berjalan ke almari dan mengambil kot saya. Terima kasih. Kata saya kepada nenek. Mari. Sayang. Katanya. Kamu naik dengan nenek. Saya menyarungkan kod. Ayah membuka mulutnya seolah-olah ingin meletakkan syarat curfew. Attitude. Tone tetapi nenek mengangkat satu jari. Dan dia menutupnya semula. Kami melangkah keluar ke udara sejuk. Apabila saya melintasi ambang pintu. Naim muncul di atas tangga. Tersenyum dengan semua giginya. Jangan selesa sangat. Katanya. Nenek tidak menoleh ke belakang. Tali pinggang keledar. Katanya. Saya mengikat tali keledar. Dan tali itu berdetik melintasi dada saya seperti satu janji. Kamu tidak sendirian. Katanya.
Kami memandu ke bandar. Kita akan singgah beli barang runcit, kata Nenek. Kita akan masak sup tulang Nenek. Kita akan telefon makcik kamu. Kita akan buat rancangan. Baiklah, kata saya. Buat seketika. Saya dapat melihat rancangan itu sebuah bilik dengan pintu. Malam tanpa bisikan. Pagi yang tidak bermula dengan tuduhan. Meja di mana tempat duduk saya bukanlah satu kesilapan. Telefon saya bergetar dengan teks dari nombor yang saya hafal. Naim. Jangan selesa sangat. Saya menatap mesej itu sehingga perkataan menjadi kabur. Kemudian menyelipkan telefon itu ke dalam poket. Menelangkup. Tali pinggang keledar. Kata Nenek lagi. Saya menekan tapak tangan saya pada kunci plastik yang sejuk itu. Seolah-olah satu ikrar. Kami memandu ke arah bandar. Saya melihat ladang padi berlalu dan berfikir, biarkan ini kali terakhir saya perlu buktikan saya bukan raksasa. Biarkan ini kali terakhir cerita memilih saya tanpa persetujuan saya. Tidak. Bukan lagi. Ribut belum selesai dengan saya. Tetapi di dalam kabin proton saga yang hangat. Dengan sup dan rancangan di hadapan. Saya merasakan kehangatan kecil yang degil yang tidak saya rasai selama berbulan-bulan. Azam. Apartmen Nenek terletak di atas sebuah kedai perkakasan di jalan utama. Sepotong bata tingkat 2 dengan tingkap yang menghadap dataran mahkamah. Tangga naik sempit dan berbau kayu lama. Tetapi ia mempunyai pintu pada bilik saya. Pintu sebenar dengan tombol tembaga yang berdetik apabila anda memutarnya. Itu lebih baik daripada mana-mana keluasan ruang. Nenek membeli oyster crackers dan keju cheddar carik. Dan aiskrim vanila murah kegemaran saya. Di kaunter pembayaran. Dia menambah sejambak kecil bunga gerbera dan memberikannya kepada saya tanpa komen. Apartmennya hangat. Ada selimut rajutan yang tersamping di sofa. Dan kalender burung kolibri di dapur dengan janji temu yang ditulis kemas. Bilik saya pernah menjadi bilik menjahitnya. Terdapat balang butang di atas meja solik. Dan katil lipat itu empuk seperti marshmallow. Semasa sup mendidih. Dia menyuruh saya mencuci kacang di sinki. Kamu boleh tinggal selagi kamu perlukan. Kata Nenek. Tiada jam pada proses penyembuhan kamu. Saya tidak pernah ada orang menggunakan perkataan penyembuhan tentang saya. Ia membuat sesuatu di dada saya sakit dan longgar serentak. Terima kasih. Kata saya. Saya mahu berkata lebih banyak. Menawarkan sebab mengapa saya akan menjadi baik dan senyap. Tetapi dia tidak meminta pembelaan saya. Dia menawarkan rumah. Malam itu, kami menonton berita dan melaungkan jawapan di TV. Nenek tahu tentang nama-nama menteri dan lirik lagu-lagu lama. Dia tersenyum apabila saya berjaya meneka tajuk berita sebelum penyampai. Tengok. Katanya. Menyenggol bahu saya. Otak cukup untuk 2 orang. Saya tidur lena malam itu. Pagi esoknya, Nenek membuat bubur oat di atas dapur. Dengan secubit garam dan hirisan pisang. Selepas sarapan,
Kita akan melawat sekolah baharu. Katanya. Tiada tekanan. Cuma lihat pilihan kita. Takkan ayah dan ibu saya memulakan ayat yang tidak tahu ke mana hendak pergi. Mereka akan baik-baik saja. Katanya. Dan jika tidak, mereka boleh telefon nenek. Kamu tidak akan kembali ke tempat itu melainkan kamu rasa selamat. Faham? Saya mengangguk. Kaunselor bimbingan di sekolah menengah Reader Street. Cikgu Yasmin. Mempunyai meja yang kemas dan bertanya soalan praktikal tentang kredit dan elektif saya. Dan sama ada saya lebih suka bahasa Inggeris atau sains. Apabila saya tidak dapat menjawab soalan terakhir. Dia tersenyum dan berkata, itu bermakna kita boleh meneroka. Sebelum kami pergi, saya mendapat jadual yang dicetak pada kertas hijau dan kad pelajar baru. Di Reader Street. Saya memakai baju sejuk yang paling lembut. Ohio mahu tahu anda tergolong. Budak baharu? Kata satu suara. Saya menoleh. Seorang gadis dengan ponytail yang panjang tersenyum kepada saya. Saya Jamilah. Cikgu Yasmin suruh saya perhatikan kamu. Saya Aisyah. Kata saya. Jom. Kata Jamilah. Kelas bahasa Inggeris di sana. Di kelas. Cikgu Malini mengatur meja dalam bentuk U supaya kami perlu memandang antara satu sama lain apabila kami bercakap. Di dinding ada poster dengan petikan tentang kekuatan suara. Siapa nama kamu? Tanya Cikgu Malini. Saya memberitahunya. Dan dia berkata, Selamat datang. Laila. Seorang gadis yang duduk di hadapan. Menghulurkan buku notanya Malgin penuh dengan galaksi. Semasa makan tengah hari. Jamilah melambai saya ke meja berhampiran tingkap. Dia memperkenalkan saya kepada seorang budak lelaki yang boleh menyelesaikan kiub Rubik dalam masa kurang dari 1 minit dan seorang gadis yang membawa sos cili dalam beg galiknya. Kami berkongsi makanan ringan dan cerita. Saya terus menunggu kabar angin itu menghampiri saya. Ia tidak berlaku. Paling tidak. Tidak pada hari itu atau hari berikutnya. Pandangan yang saya terima adalah ingin tahu. Bukan menyakitkan. Di perpustakaan. Saya mendapat kerja sambilan menyusun buku. Gaji kecil. Tetapi 2 jam ketenangan yang membahagiakan. Saya belajar sistem Dewey Decimals melalui rasa. Apartmen itu mempunyai dinding nipis. Saya tidak kisah. Bunyi bising itu jujur. Ia bukan bisikan. Nenek dan saya menemui rentak. Dia memasang piring hitam lama sambil memasak. Saya membuat kerja rumah di meja dapur kecil dengan kalender burung kolibri. Apabila salji turun. Kami berdiri di tingkap dan melihat dunia menjadi sunyi. Kamu boleh tinggal selagi kamu perlukan. Kata nenek. Tidak ada jam pada penyembuhan kamu. Saya belajar membawa perkara kecil dari hari-hari baik dan menyimpannya di dalam poket saya, beracur perpustakaan di tangan saya. Rasa sup nenek yang berat dengan jintan manis. Ponytail Jamilah yang berkelip seperti metronom di dewan.
Tiba musim bunga. Saya kembali ke sekolah dengan kuku masih bersalut tanah daripada menanam herba di balkoni api nenek. Saya merasakan saya menjadi seseorang lagi, bukan gadis sebelum ini, tetapi seseorang yang boleh berakal dan membesar di ruang yang sempit dan masih cantik. Hidup bukanlah jalinan yang kemas. Beberapa helai tetap longgar. Pada akhir bulan April, Jamila berdiri di hadapan lokas saya dengan ponytailnya diturunkan bermakna dia serius. Saya kena beritahu kamu sesuatu, katanya. Apa dia? Naim, katanya perlahan. Dan nama itu jatuh ke dalam perut saya seperti batu. Dia mesej seseorang yang saya kenal dari kumpulan remaja gereja. Dia bertanya tentang kamu. Di mana kamu tinggal? Bertanya sama ada kamu. Dia membuat muka. Tak kisahlah apa yang dia tanya. Ia menjijikkan. Panik lama itu bangkit. Saya menekan tapak tangan saya pada pintu lokar yang sejuk. Seolah-olah ia adalah dinding yang boleh saya sandarkan. Okey, kata saya. Terima kasih kerana memberitahu. Kami menghubungi nenek dari telefon talian tetap perpustakaan. Kawalan, kata nenek. Memusingkan perkataan itu seperti shilling. Ini adalah kamu mempunyai kawalan. Saya menghantar mesej kepada ibu selepas makan malam. Saya selamat dengan nenek. Saya akan beritahu bila saya bersedia. Saya tidak tekan hantar. Saya meletakkan telefon semula ke dalam poket saya. Saya menghantar mesej itu selepas makan malam. Telefon saya berbunyi hampir serta-merta. Ibu, kami sayang kamu. Saya tidak mempunyai jawapan untuk itu. Sayang adalah perkataan yang sering dipinjam dan dikembalikan dalam keadaan rosak. Saya mula bekerja di kampus. Menyunting blog untuk makmal penyelidikan. 30 RM untuk satu pos. Kemudian pelanggan lain. Kemudian yang lain. Menjelang cuti musim sejuk, saya mempunyai senarai tetap dan baki PayPal yang cukup besar untuk membeli buku teks saya sendiri. Saya sedar saya bukan hanya pandai menulis, saya menyukainya. Menjelang pertengahan usia 20-an. Komputer ribas saya menjadi pejabat dan pasport saya. Saya menulis copy rating untuk jenama kecantikan dari hotel di Kuala Lumpur. Penerangan produk untuk permulaan teknologi dari Pangkin di Melaka. Dan kertas putih keseluruhan untuk Ngo semasa salji turun di Cameron Highlands. Saya menghantar postcard kepada nenek dari setiap perhentian. Dia menampalnya di peti sejuknya sehingga ia kelihatan seperti selimut tampal. Suatu hari, seorang pelanggan tetap memperkenalkan saya kepada jenama gaya hidup utama yang memerlukan keseluruhan siri blog. Kontrak itu lebih besar daripada apa yang pernah saya bayangkan. Apabila ia disiarkan, pengarah pemasaran mereka menulis, Anda telah memberikan suara kepada produk kami. Saya menyiarkan tangkapan skrin ulasan itu di Instagram sebagai perayaan yang senyap. Tangkapan skrin itu mengubah segala-galanya. Jenama lain menghubungi. Penulis berkongsi cerita saya. Pucas perniagaan tempatan menjemput saya bercakap tentang kejaya bebas. Kemudian,
Kolej lama saya menghubungi dan meminta saya datang memberikan seminar mengenai pembinaan kejayaan menulis. Berdiri di hadapan bilik dajah itu. Memandang pelajar yang mencondongkan badan ke hadapan dengan buku nota terbuka. Saya merasakan klik yang aneh di dalam. Lorong masa lalu saya telah bertukar menjadi bilik ciptaan saya sendiri. Saya tidak kaya lagi. Tetapi saya stabil. Dihormati. Dan yang paling penting, tidak terikat. Seminggu selepas seminar, saya kembali ke apartmen nenek. Dia meninggalkan sepinggan mietloaf dan nota. Panaskan ini. Jangan lupa salad. Nenek bangga dengan kamu. Saya memanaskan makanan dan teringat. 6 panggilan tidak dijawab daripada ibu. Saya menatap skrin. Saya tidak melihat namanya berkelip di telefon saya selama lebih sedekad. Saya telefon balik. Dia mengangkat pada deringan pertama. Sayang. Katanya ceria. Semuanya okey? Tanya saya. Oh. Ya. Semuanya baik-baik saja. Suaranya mendesis. Seolah-olah dia hampir menangis tetapi tidak jadi. Kami tengok kamu di TV. Kamu. Apa? Temu buah kecil yang kamu buat di Channel 9 tentang kejayaan menulis. Kamu kelihatan begitu profesional. Dia ketawa tinggi dan gementar. Ayah kamu dan saya menontonnya bersama. Kami bangga dengan kamu. Kata ayah dengan kaku. Kamu telah berjaya untuk diri sendiri. Mereka bertanya tentang kerja saya. Saya menjawab secara ringkas. Fakta, pelanggan. Perjalanan. Seminar. Kemudian ayah bertanya. Terlalu santai. Jadi, berapa banyak yang kamu perolehi hari ini? Maaf? Yalah. Katanya. Ketawa kecil yang tidak lucu. Kita keluarga. Tak perlu malu. Saya tak malu. Kata saya. Itu bukan urusan kamu. Jeda. Kemudian suara ibu. Lebih lembut. Memujuk. Kami sudah besar sekarang. Sayang. Rumah perlu diubah suai. Bumbung bocor. Kami cuba menabung. Tetapi dia berhenti. Menunggu. Kamu telah begitu berjaya. Kejayaan kamu memberi kami harapan. Kami fikir mungkin kamu boleh bantu kami. Sikit saja. Ayah menyampuk. Lebih tegas. Lagipun. Kita keluarga. Kamu patut berkongsi sedikit nasib baik kamu. Saya berdiri di tepi tingkap. Memandang jalan. Kamu tak bercakap dengan saya selama bertahun-tahun. Kata saya. Kamu halau saya. Kamu percaya pembohongan tentang saya. Dan sekarang kamu telefon sebab kamu perlukan wang? Kamu tidak bersyukur. Ibu membentak. Keceriaan hilang dari suaranya. Kami membesarkan kamu. Tidak. Kata saya perlahan.
Nenek membesarkan saya. Kesunyian. Jika kamu mahukan bantuan saya, kata saya, kamu perlu memenuhi syarat saya. Kecurigaan ayah datang melalui talian. Syarat apa? Kamu perlu beritahu kebenaran secara terbuka. Kata saya. Di hadapan keluarga kami. Akui bahawa Naim menyebarkan pembohongan tentang saya. Akui bahawa kamu mempercayainya dan menghalau saya. Akui apa yang kamu lakukan. Itu tidak masuk akal. Ibu mendesis. Kita boleh bincang secara peribadi. Tidak. Kata saya. Secara terbuka. Seperti kamu memalukan saya. Suara ayah meninggi. Saya ayah kamu. Tugas kamu untuk membantu keluarga kamu. Saya bukan jaringan keselamatan kamu. Kata saya. Saya bukan kambing hitam kamu. Kamu mahu riset? Ini dia. Mereka terkejut. Mereka cuba memujuk. Rasa bersalah. Kemarahan. Saya kekal teguh. Jika kamu tidak boleh lakukan itu, kata saya akhirnya, jangan hubungi saya lagi. Saya meletakkan telefon sebelum mereka sempat menjawab. Malam itu, saya duduk di meja kecil di bilik saya dan membuka email kosong. Saya menulis kepada ibu bapa saya. Tetapi juga kepada setiap makcik, pakcik, dan sepupu yang saya ada alamat mereka. Saya menerangkan rumah di pinggir bandar. Pesta hari jadi. Pintu yang direntap. Saya menerangkan kabar angin yang merebak menjadi penggantungan. Saya menulis tentang malam ayah mengemas beg pakaian saya. Kemudian, saya menulis tentang apa yang berlaku sejak itu, kerja perpustakaan, sekolah baharu, penulisan, perjalanan, dan pada akhirnya, dalam perenggan baharu, saya melampirkan tangkapan skrin teks yang Naim hantar kepada saya selepas panggilan ibu bapa saya. Di mana dia mengakui berbohong. Saya mengaku saya berbohong tentang kamu 15 tahun lalu. Tetapi sudah lama sejak itu. Jadi berhenti bersikap mementingkan diri. Saya menatap baris itu lama-lama keberaniannya. Cara dia cuba membingkai pengakuan sebagai ketidakselesaan. Kesakitan saya sebagai kewajipan. Saya menampalnya di bawah satu ayat tunggal. Inilah kebenaran yang kamu semua hidup tanpanya selama 15 tahun. Saya menekan hantar. Pagi esoknya, telefon saya meletus panggilan tak dijawab. Teks. Mesej suara. Sepupu yang tidak saya bercakap selama bertahun-tahun menulis permohonan maaf yang panjang. Seorang makcik yang sentiasa mengagumi Naim menulis. Saya malu dengan diri saya sendiri. Dan kemudian, mesej jenis lain daripada ibu bapa dan abang saya. Mereka beralih dengan cepat daripada merayu kepada marah kepada mengancam. Naim, kamu akan menyesal. Saya menunjukkan mesej itu kepada nenek. Dia membaca dan kemudian mencapai telefon. Kita akan telefon peguam. Katanya.
Peguam yang ditemui nenek menghantar notis berhenti dan berhenti. 2 hari kemudian, kesunyian. Tiada panggilan. Tiada teks. Keheningan itu terasa seperti berdiri di padang selepas ribut udara masih penuh ozon. Tetapi langit biru jernih. Saya tidak berasa menang. Saya berasa letih. Tetapi ada juga lagi kelegaan yang membolehkan bahu anda jatuh. Kamu telah menceritakan kisah kamu, kata nenek. Sekarang mereka perlu hidup dengannya. 2 tahun telah berlalu sejak malam saya menghantar email itu. Saya berpindah dari apartmen nenek ke loteng kecil di Kuala Lumpur dengan pemandangan mural seorang gadis membaca buku. Ia mempunyai pintu yang berkunci dari dalam. Tiada siapa di sini tahu nama saya. Saya menyertai pasukan futsal. Saya makan roti canai tengah malam. Saya tinggal di perpustakaan sehingga ia tutup. Saya mendapat pelanggan yang membayar dengan baik. Saya tidak menghubungi mereka lagi. Keheningan itu bukan lagi hukumannya adalah sempadan. Sekarang, saya pergi ke terapi setiap minggu. Saya duduk di sofa dan bercakap tentang perkara yang saya sembunyikan kemarahan. Bahagian diri saya yang masih percaya saya perlu mendapat tempat di meja itu. Kamu telah bertahan, kata ahli terapi saya. Sekarang kamu dibenarkan untuk hidup. Hidup kelihatan seperti pagi yang dihabiskan berlari di tepi sungai. Petang menulis untuk pelanggan yang saya pilih. Malam membaca buku. Ia kelihatan seperti berkata tidak tanpa gentar. Dan menaikkan harga saya tanpa meminta maaf. Ia kelihatan seperti membawa nenek bercuti ke New Orleans untuk hari lahirnya dan melihatnya menari. Pada suatu malam musim bunga ini, saya membuka buku nota baharu. Di halaman pertama, saya menulis, saya belajar menyukai pintu. Dan kemudian saya belajar berjalan melaluinya. Saya menutup buku itu. Menghirup bau pudina dan dakwat dan udara musim bunga. Dan merasakan ketenangan menyelubungi saya. Ia tidak terasa kosong. Ia terasa seperti ruang. Ruang yang saya ciptakan. Ruang yang boleh saya isi. Dan buat kali pertama, saya berasa sepenuhnya. Tidak tergoyahkan. Milik saya.